Assalamualaikum Rasha ya. Waalaikumsalam Nabila. Okey, nak tanya. Saya ada tengok dekat TikTok lah kan. Kat sini boleh buat phone banyak sikit-sikit ke? Boleh? Oh, ya ke? Berapa sebulan tu? Dalam 200 lebih je. Murah je. Saya bukan apa. Saya ada duit je nak beli cash. Tapi saja nak ambil banyak sikit-sikit sebab macam nak bagi dia komitmen. Sebab gaji saya tu macam terlampau banyak. Tak tahu nak buat apa duit tu. Macam nak tadi boleh beli tak? benda lain kan? Dok memang nak beli phone je kat Rasha ya. Boleh tak? Boleh je. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Minta maaf lah saya melewat-lewat ni kan. Tak apa. Saya nak tanya kat sini memang boleh ambil phone banyak sikit-sikit ke? Boleh. Dia macam ni aku sebab anak saya tu duk minta sangat iPhone nak pakai sebab nak beli OOTD dekatnya. Nak OOTD yang kawan dia lah. Umur baru 18 macam tu. Saya memang perlu sangat nak apply phone Sayang ni. sungguh Betul sebab saya memang tak ada duit nak beli cash. Boleh ke aku tolong saya siap macam nak buat? Boleh je, boleh. Perlu dokumen apa tu? Kat sini kalau ada sik gaji, boleh bagi sik gaji kami. Tapi ya ke? kita wajib ada penjamin tau. Sebab kita dekat apa sini. kot tak cakap banyak dah. Saya nak apply sekarang sebab saya terdesak. Boleh. Menyusahkan dah anak tu no. Hello. Hai. Hello. Mana apply phone ke? Ya betul. Macam ni saya nak apply 3 biji phone. Tapi kalau saya nak 5 tapi tak apa 3 dululah. Nak tanya kalau blacklist boleh ke? Sebab tak saya boleh. ada blacklist lah. Cuma macam saya rasa boleh je sebab gaji saya banyak je. Tak apa, gaji banyak pun memang tak mau. Memang tak sebab boleh. cuma ada blacklist lah.